Apa khabar semua? Dalam video ni kita akan tengok tentang sejenis gearbox yang mungkin ada dalam kereta anda sekarang, iaitu gearbox DCVT. Kalau anda pakai Artiva atau Myvi 3rd Gen yang facelift tahun 2022 dan ke atas, atau Azia selepas 2023, gearbox ni lah yang ada dalam kereta anda. Jadi apa dia gearbox DCVT ni? Apa beza dia dengan CVT biasa? Adakah ni satu gimmick je? Dan paling penting, kalaulah kata rosak, lagi murah ke lagi mahal nak baiki berbanding CVT biasa? Okey, jom kita tengok. Kalau anda nak tahu, dah ramai yang terconfuse dengan term DCVT ni sebab dia boleh jadi dua maksud. Yang pertama adalah Dual Mode Continuously Variable Transmission DCVT, dan satu lagi adalah Direct CVT DCVT juga. Tapi yang Direct CVT tu, nama penuh dia adalah Direct Shift CVT. Jadi patutnya kita panggil dia DS-CVT. Dan ini banyak dipakai di kereta Toyota. Jadi anda jangan confuse DS-CVT dengan DCVT. Yang dalam video ni kita nak fokus kepada DCVT atau nama penuh dia Dual Mode CVT. Kalau nak ikutkan, base gearbox DCVT ni adalah gearbox CVT lah. Cuma DCVT ni dia lebih canggih sikit dan generally lebih jimat minyak sikit. Jadi untuk faham macam mana DCVT ni berfungsi, kita kena faham dulu macam mana gearbox CVT berfungsi. Yang pelik sikit sebenarnya adalah gearbox CVT ni dia effectively bukanlah sejenis gear. Kalau gear dia ada bulat yang gigi-gigi tu kan, tapi CVT ni completely different. Tapi manufacturer tetap namakan CVT ni sebagai gearbox. Jadi CVT ni instead of dia guna gear untuk dapatkan gear ratio antara engine output dengan drive shaft kita, adalah dengan menggunakan pulley dan belt ataupun chain. Jadi effectively akan ada satu input pulley yang connect pada engine. Mungkin sebelum tu dia connect pada torque converter dulu. Dan satu lagi output pulley yang connect pada drive shaft. Pulley ni pula, cara engineer design dia adalah dia boleh berubah size dia tu mengikut gear ratio yang sistem tu tentukan. Jadi sebab tu dekat nama CVT tu ada perkataan continuously. Jadi gear ratio dia sentiasa berubah-ubah ikut apa objektif programming engine tu. Kalau kita nak engine tu betul-betul efisien, jimat minyak, maka programming ECU tu akan dibuat supaya kita dapat penjimatan minyak yang maksimum, dan dia akan kiralah gear ratio input dengan output pulley untuk mencapai objektif ni. Dan yang menghubungkan input dengan output pulley ni adalah belt ataupun chain. Tapi dekat kereta biasa pakai chain lah, sebab besi lagi sesuai untuk handle torque dengan speed yang kereta ada. Kalau anda nak tahu, skuter pun pakai gearbox CVT juga most likely, dan kebanyakannya akan guna heavy duty belt. Dapatlah jimat sikit, bunyi pun kurang, dan lagipun skuter punya torque dengan power dia tu taklah sebesar kereta. Jadi guna belt dah cukup. Dan bila dia direka bentuk macam ni, maknanya CVT ni dia tak adalah gear macam kereta automatik biasa. Dia tak ada gear 1, gear 2, gear 3 sampai gear 6 contohnya. In fact, driver tak tahu pun kereta dia sekarang dekat gear apa. Sebabnya, gear ratio tu akan dikira berdasarkan berapa saiz input pulley dengan output pulley pada ketika itu. Jadi instead of gear 1 nak pergi ke gear 2, CVT ni dia akan bergerak dari 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya mengikut objektif penjimatan minyak tadi. Dan inilah yang menjadikan kereta yang guna CVT sangat efisien. Driver pun tak payah fikir kereta dia dekat gear mana. Transition pun smooth je, tak adalah rasa jerking bila gear tu bertukar. Cuma macam biasalah, kalau ada kelebihan macam ni, mesti ada kekurangan, betul tak? Bila kita dekat high speed, kalau anda perasan dari segi bunyi, kita dah tak dengar bunyi enjin kita tau. Kita lebih dengar bunyi tayar dengan bunyi angin dekat luar. Masalah bila guna CVT ni, kita akan dengar satu lagi bunyi yang agak annoying sikit, iaitu bunyi gearbox CVT kita. Bila pulley tu nak transfer power menggunakan chain tu, friction antara chain dengan pulley akan menghasilkan bunyi yang sangat bising dan most likely bunyi ni akan masuk ke dalam kabin. Bunyi ni pula yang saya cakap annoying tu sebab dia bunyi besi atas besi tau. Jadi dia agak bingit. Lagi-lagilah waktu load dengan speed tengah tinggi. Dan bunyi itu pula menyebabkan kita terasa macam enjin tu sentiasa tengah struggle. Padahal dia tak struggle pun, memang bunyi dia macam tu. Of course, manufacturer akan buat the best lah dengan cara insulate kabin dari bunyi ini.
tapi punca bunyi itu sendiri tak dapat nak buang. Jadi agak mengganggu sikit kalau nak cruising long distance, lagi-lagi kalau driver jenis telinga sensitif. Jadi untuk address concern ni lah, maka manufacturer design satu lagi macam improvement sikit kepada CVT ni dan dipanggil DCVT. Tadi saya cakap DCVT ada dua kan? Ada direct CVT dengan dual mode CVT. Kita tengok dual mode CVT dulu sebab DCVT ni lah yang ada dalam kereta Ativa contohnya yang sangat banyak dekat atas jalan. Dan kereta ni sangat laju dekat atas highway. Mungkin punca dia laju tu sebab satu ada turbo dan satu lagi sebab dual mode CVT atau DCVT ni. Tadi kita dah tengok yang CVT ni struggle dekat high speed dengan high load sebab bunyi dia tu. Maka untuk DCVT ni Daihatsu tambah satu gear sebenar yang hanya akan digunakan pada waktu-waktu tertentu untuk mengurangkan load pada puli dengan chain CVT tadi. Maknanya, katakan kita nak cruise laju dekat atas highway, instead of engine kita tu transfer power ke drive shaft guna belt dengan puli, akan ada mechanical connection yang menggunakan gear antara engine dengan drive shaft. Jadi pada waktu gear ni engage, CVT tu boleh berehat sekejap. Dan benda ni berlaku sewaktu kereta tengah laju. Jadi bila ada gear macam ni, maka kuranglah sikit bunyi bising yang masuk ke dalam kabin sebab chain CVT tadi dah tidak digunakan lagi untuk transfer load. Dan physical connection macam ni untuk single engine speed, jalan pula rata akan menjadikan kereta tu sangat efisien dan engineer ada flexibility untuk adjust lagi gear ratio supaya dia boleh pergi beyond ratio puli yang sedia ada tu. Dia macam kita tengah bawa laju, jalan pun tengah rata, kita akan rasa macam tak cukup gear kan? Kalau boleh nak ada gear satu lagi. Dekat DCVT ni memang diorang buat macam tu. Katanya, kalau CVT tu equivalent dengan 6 gear, maka bila guna DCVT, rasa macam ada 8 gear. Itu yang Ativa laju betul dekat atas highway. Samalah dengan Azia pun. Habis tu kalau kata DCVT ni bagus sangat, kenapa tak semua CVT dibuat macam ni? Tapi sebelum tu, kalau anda nak cuba buat grafik macam poster ke, banner ke, kad kahwin ke, tapi anda confused nak start macam mana, lepas tu kalau buat pun takut nanti tak cantik, nanti kena gelak pula poster anda. Last kali sampai bila-bila lah benda tu tak siap. Jadi untuk membantu anda buat design yang best-best ni, maka saya telah menjemput seorang professional graphic designer yang dah ada 30 tahun dalam industri, iaitu Encik Imran, untuk guide anda step by step macam mana anda boleh gunakan Canva, termasuklah Canva AI, untuk buat design yang cantik-cantik untuk projek anda. Bukan setakat tu sahaja, Encik Imran juga menunjukkan melalui lebih 25 video tutorial step by step macam mana nak buat pelbagai design, termasuklah poster, infografik, carousel, mockup dan macam-macam lagi step by step, dan paling best dalam bahasa Melayu. Sekali join, anda akan dapat akses sampai bila-bila. Maknanya bila-bila dan berapa kali anda nak tengok video tutorial tu pun tak ada masalah. Yang penting design anda tu siap. Kalau anda berminat nak belajar buat design dengan professional graphic designer sendiri, saya jemput anda klik link di bawah. Okey, jom kita sambung. Of course, bila ada pertambahan komponen, memang nak kena design betul-betul. Takut ada reliability issue. Lepas tu, coding pun nak kena cantik lah supaya transition antara CVT dengan gear ni smooth je, supaya driver tak perasan pun. Barulah pemanduan tu jadi smooth. Tapi of course, ini adalah Daihatsu tau. Dan barang-barang dia memang reliable. Jadi pengguna Ativa tak perlu risau. Jadi sekarang ni, anda dah tahu yang dual mode CVT ni dia tambah gear dekat high speed. Yang satu lagi gearbox yang dipanggil DSCVT ataupun Direct Shift CVT pula, dia tambah gear dekat low speed. Maknanya masa kita nak accelerate tu kan, load tengah tinggi. Masa itulah diorang engage gear yang biasa. Jadi driver boleh accelerate dengan lagi ganas, dan bila dah up to certain speed, barulah CVT akan take over. Cuma teknologi Direct CVT ni dia lebih susah nak buat berbanding dual mode CVT. Jadi cost tu lebih tinggi. Maknanya hanya kereta yang lebih mahal lah dapat Direct CVT ni. Kira effectively, Direct CVT ni adalah berlawanan dengan Dual Mode CVT. Seorang bagus dekat acceleration dan seorang lagi bagus dekat high speed cruising. Dari segi cost, of course, DCVT ni dia ada additional component. Jadi kalaulah kata rosak, mestilah lebih mahal dari CVT. Cumanya, disebabkan DCVT ni dia meringankan load CVT sewaktu high speed, ada yang cakap DCVT ni dia lebih robust lagi.
plus lebih jimat minyak. Tapi setakat ni nampak macam tak ada lagi lah isu-isu besar melibatkan kereta Ativa atau Myvi baru contohnya yang ada kena-mengena dengan DCVT. Anda pun tahu kan Daihatsu ni dia takkan release lah produk dia sebelum testing betul-betul dia punya reliability. Tapi kalau anda sendiri ada pengalaman yang pelik-pelik dengan DCVT ni, cuba komen dekat bawah supaya pengguna lain pun dapat belajar sama. Jangan tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.